Gila, ini terencat namanya. Mal nak tengok makan nasi. Aisyah dah tak nak Mal, nak capik. Ambil lah bang, saya pun tak kisah bang, mana-mana bang. Kalau dapat, ambil lah. Tak apa bang. Jangan sampai saya jadi the new kekanda kan. Ada konten ke? Saya tak post konten. Tunggu apa namanya? Tunggu monetize. Ikutkan Nabi Umrah tak? Ikutkan Nabi Umrah tak? Tak, duit tak cukup. Nanti kalau anda kata insya-Allah ada rezeki saya jadi apa namanya? Superstar. Saya jadi superstar, boleh. Bang, kenapa kena sita? Sebab saya nacak. Kawan lama. Dulu masa aku jadi mak rempit yang tak ada masa depan, kau tak pernah panggil aku sahabat lama. Bila aku dah ada kerjaya, time lah kau nak mengaku aku ni kawan terbaik kau. Time lah kau nak mengaku aku sahabat kau. Time lah kau nak bagi aku pinjam duit. Masa time aku susah dulu, mana perginya kau? Aku nak rokok sebatang pun kau belum tentu kau bagi. Ni apa benda yang duk memekak pula ni? Lepas-lepas aku dah ada anak. Baru kau nak cengih aku? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minum lah. Aku minum. Apa? Tak sangat ni nak minum. Minum. Aku suruh kau minum. Suruh kau minum. Oh, dia nangis. Dia nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. No. Jangan nangis. Jangan nangis lah. Jangan nangis lah. Aku cakap jangan nangis. Kau kena lah. Kalau boleh jangan bagi aku ada anak. Kalau ada anak macam tu lah jadi. Kau jangan. Siapa fikir-fikir lah sebelum nak keluar tu. Kalau kau rasa kau nak keluar, alamak, nampak muka aku, masuk balik. Masuk balik. Alamak, bapak aku malu kuduk lah. Masuk balik, tukar lain. Pakai stand lah, Man. Aku ngadap ke sana. Tak ada stand masalahnya. Atas gua yang tu. Okay. Kan duduk. Bah. Anik macam mana sekarang? Weh, kalau cerita pasal Anik lah Kau nak aku cerita pasal Anik? Kau nak aku cerita pasal Anik? Panas sekejap ni. Okay, kalau cerita pasal Anik ni, kalau cerita pasal Anik, saya tak boleh nak cakap. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu bila saya nak jumpa dia lagi. Maybe saya rasa first content saya dengan dia kot. Kak. Sekarang tengah trend kan yang lagu sama lagu
bangun kita. Udah tak function, tak ada mal kan. Semalam tak ada aku, semalam tak function kan. Aku dah cakap dekat sini bila ada ni aku, masa tu lah penuh. Belanja RZ. Nak tengok RZ ke? Kau nak tengok RZ ke nak tengok Y? Nak tengok RZ ke nak tengok Y? Masuk ke cashier ke Karina? Ke Karina. RZ kejap. Sekejap. Okey. Satu train aku bagi. Aku tunjuk RZ. Tak, satu train aku tunjuk RZ dengan Y sekali. Sekejap aku isok kau sekejap. Okey, sekejap Boyka, terima kasih. Sekejap aku tunjuk. Lepas tu teman aku makan nasi sekejap. Geng, pergi repost video baru saya. Oh, Kedah eh? Masih datang. Orang Kedah lah. Ya, saya orang Kedah. Saya orang Kedah. Saya ada kat atas ni. Di mana tu? Saya di Kampung Delek Selatan. Saya, kawan saya kat Kampung Delek ni ada beberapa orang je. Yang pertama adalah Kimi. Yang kedua Matkus. Lan pula dah. Syah 46. Lepas ada yang budak-budak yang lain. Dalam lebih kurang 6-7 orang je kawan saya kat sini. Sebab saya memilih untuk berkawan. Bukan saya tak nak berkawan, tapi saya memilih. Sekejap lah, nak tunjuk RZ kan? Sekejap. Okay, jom. Tengok RZ. Badan tak erat, merah Ramadan. Kita tengok Y dulu, Y. RZ ni. Y. Okay, ready. Kalau ready, komen ready. Kalau ready, komen ready semua. Ready, komen ready semua dalam buku. Ready. Duhai nama de mama Mika pun datang. Badan tak era sambil Ramadan. Aku kuruk semadam. Anaro de hai de orang Mika pun datang. Tu LC berapa LC ya? Sah. Ni. Atwan sambil Ramadan. Aku kurukun semua madam. Ada yara de hai de hai. Badan mama Mika pun datang. Badan tak era sambil pula lain. Ada. Ya betul. Korang komen ready dulu. Korang komen ready dulu. Kalau komen ready, baru sejuk. Ready. Rana Mika pun datang pada tak era sambil Ramadan. Mau ku dukung semua macam Ariana Dedai. Pernah tengok aku start. Aku boleh start. Janganlah risau. Aku tak tipu punya lah. Aku boleh start. Korang semua
Robek hariku berjalan kaki Tapi putih-putih buang harang Hai hai hai